Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah diberi kesempatan untuk kita bertemu sekali lagi. Alhamdulillah. Okey, saya menjawab satu soalan. Ini baru soalan sebenarnya. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, soalan sahabat kita, kalau yang masuk Islam atas sebab dijanjikan kedudukan atau pangkat atau pendapatan macam gaji dan sebagainya, gaji yang lumayan lah, macam tu, adakah itu dikatakan hidayah? Soalan yang sangat-sangat bagus. Terima kasih my dear brother or sister yang tanya soalan ni. Okey, saya nak menjawab ni very short video supaya semua faham dan juga kita dapat memahami apa tu hidayah. Hidayah milik Allah. Ini semua orang faham. Bermaksud enlightenment, ya, bila Allah tentukan akan memberi hidayah kepada seseorang, sampailah hidayah itu kepada mereka. So kalau dikatakan mereka yang dijanjikan pangkat dan juga duit atau gaji yang memang baguslah, lumayan, adakah itu hidayah? Sebenarnya saya dalam saya punya pendapat ataupun dalam pengalaman saya sendiri, saya bertemu juga dengan mereka-mereka ini yang menerima agama Islam bukan saja daripada asas atau dasar kerana pangkat atau duit, dan juga yang berkahwin, ya, sebab mereka nak berkahwin, mereka kena memeluk agama Islam, kan. So adakah yang pertama, adakah itu salah? Memang tak salah, ya. Yang soalan ni, adakah itu hidayah? So hidayah bermaksud mereka-mereka yang terima agama Islam bila mana Allah memilih mereka. Allah campakkan hidayah, the enlightenment dicampakkan kepada mereka. Mereka rasa, yes, saya akan terima agama Islam. Begitu juga dengan mereka yang berpangkat, sebab itu ialah asbab dia, ya. Tetapi menerima agama Islam dengan apa asbab pun tak kisah. Sebab tu ada orang datang kepada saya dan dia cakap dia nak terima agama Islam. Bila saya tanya dia, kenapa nak terima agama Islam? Oh, saya nak berkahwin sebab girlfriend saya seorang Islam, seorang Melayu atau seorang Islam. So dia cakap mak dengan bapa dia atau keluarga dia cakap kalau nak kahwin dengan dia mesti terima atau memeluk agama Islam. So okey, so kita nak cerita bab boleh ke tak boleh? Memang boleh, sebab itu ialah asbab mereka menerima agama Islam. Sebab itu bila mereka yang nak terima agama Islam daripada dasar asasnya, daripada nak pangkat, duit, kahwin dan sebagainya, sebelum mereka mengucap 2 kalimah syahadah, saya akan terangkan kepada mereka sebenarnya mereka memeluk agama Islam, ya, dan apa yang mereka akan expect. Daripada awal saya akan terima bagaimana wujud dunia ini, ya, siapa itu Allah, ya, kenapa kita menyembah Allah daripada awal, siapa yang diciptakan oleh Allah dan sampai sekarang kita menerima agama Islam. So saya akan breakdown semua kepada mereka, ya, dan juga saya akan explain kepada mereka supaya mereka faham bila mereka mengucap 2 kalimah syahadah tu, mereka faham dan mereka ikhlas kerana Allah. Mereka ikhlas kerana Allah, ya, dan juga mereka sebut mengucap 2 kalimah syahadah. So adakah itu hidayah? Asbabnya tak kisahlah, ya, daripada apa asbab yang mereka terima. Janji mereka yang pertama, mereka ikhlas kerana Allah, dan dalam hati mereka ikhlas dan mereka menyebut 2 kalimah syahadah. Mereka faham yang mereka terima agama Islam. Dan juga it doesn't end there, ya. Lepas menerima agama Islam, kita wajib atau kita nak mereka belajar tentang agama, ya, bukan kahwin saja atau dapat pangkat dan terus lupa semua, ya. Sebab apa? Di mana mereka yang tidak mengikuti, dan kita boleh lihat
mereka-mereka yang tidak mengikut agama, walaupun mereka terima agama Islam, selepas tahun-tahun yang akan datang mereka akan tetap diuji. Sebab apa? Belum ada iman. Ya, keyakinan mereka belum beriman kepada Allah. Their faith is not towards Allah. Ya, so Allah akan betulkan mereka dengan ujian dan sebagainya. Dan saya pernah lihat, saya pernah jumpa dengan mereka-mereka ini. Ya, so seperti saya cakap tadi, ya, asbabnya mungkin pangkat, mungkin duit, mungkin apa saja. Ya, tetapi adakah itu salah? Tak salah. Asbab dia nak terima agama Islam, insya-Allah. Bahkan sesiapa yang datang pun, come to us, tak kisahlah. Lai. Chinese pun tak kisah. Saya ada sahabat Chinese yang pernah terima agama Islam dengan saya, dan kita akan bimbing mereka lah, pastikan mereka faham tentang agama. Sahabat Indian kita, sahabat African kita, sahabat atau saudara-saudara kita yang lain daripada Philippines, daripada Dutch ke Scotland ke, ada seorang, beberapa adalah macam tu. Kita ada ramai yang menerima agama Islam, tetapi kebanyakan daripada sahabat-sahabat kita di Malaysia lah, Malaysia, ya. So kita nak pastikan mereka faham tentang agama. Sebab menerima agama Islam bukan saja acah-acah seperti saya cakap, oh hari ni nak besok nak keluar, tak ada. Ya, tak kisah apa saja asbab dia. So untuk menjawab soalan saudara kita atau saudari kita, ya, saya nak memberitahu, ya, hidayah daripada Allah, asbab dia can be anything. Ya, so is it wrong? No, it's not wrong. Kalau mereka terima, the only wrong thing, mereka terima agama Islam dan tidak belajar, tidak beramal, tidak beriman kepada Allah. They become a Muslim and they are not in faith with Allah. They don't go and study about Islam. They do not practice Islam. That is the major thing, that is really wrong. Yeah, so may Allah accept, and Allah Alam, Allah knows best. And we just, continue whatever we are doing, and may Allah accept. And thank you very much, for this question. Inshallah. Yeah, and also I would like to, today will be the 29, yes, dan juga kita akan memasuki tahun 2026. Ya, so semoga sahabat-sahabat kita lebih berjaya, lebih sukses, dan juga terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.